bila kita recommend customer, setiap kali customer beli, dealer akan dapat commission. Malahan bukan dealer saja, kalau di atas tu ada priority dealer yang sama jaringan, priority dealer pun dapat commission. Dan sama juga master dealer pun dapat commission atas pembelian customer yang bawah dealer ni, asalkan dia satu jaringan. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, kalau kita mungkin tujuan kita peringkat awal hanya untuk menyimpan ataupun untuk melabur emas. Jadi kalau kita nak melabur emas dalam jangka masa panjang, adalah lebih baik kita jadi dealer. Apa yang kita harus fikirkan, bila kita buat simpanan ni, kita kena ada target. Maknanya target kita nak menyimpan ni lebih daripada 3 tahun. Tapi sebenarnya kalau kita dah ada emas tu, sebenarnya seberapa lama kita boleh pegang tu emas, itu dah lebih baik. Okay? Yang kedua, sebagai dealer, belilah emas secara konsisten. Tak kira bila harga emas naik ataupun bila harga emas turun, macam hari ini turun kan, sepatutnya kita kena beli lebih emas untuk dapatkan harga yang dipanggil dollar cost averaging, purata, harga purata. Yang ketiga, bagi dealer yang nak simpan sedikit-sedikit, mungkin dia nak 1 bulan 1 gram ataupun 2 gram, memang kita simpan sedikit, tapi targetkan bila kita nak keluarkan yang besar. Sebab kita nak simpan dalam jangka masa panjang. Jadi kalau yang besar mungkin kita keluarkan yang 10 gram, yang 20 gram, mungkin yang 50 gram. Ataupun mungkin yang 100 gram. Simpan sikit-sikit tapi keluarkan yang lebih besar. Okey, jadi saya nampak gap ni memang sangat baiklah. Maknanya sebagai jangka masa panjang. Pakar keuangan lah. Dia kata kalau kita nak menuju tu kekayaan, dia ada prosesnya. Dan 3 benda ni lah important. Dan yang pertama, of course, kita perlu menyimpan. Kena simpan dululah daripada pendapatan, kena ada simpanan. Kalau tak ada simpanan, then yang nombor 2, nombor 3 macam mana dah tak boleh cerita lagi. Kita to put aside 10 to 20%. Kalau kita pasal ada orang yang gaji besar tapi belanjanya pun besar. Itu yang masalahnya, tak dapat simpan. Tapi kalau yang biasa average letaklah gaji 3,000 buat balik 3,000, kalau dapat simpan 300 tu maknanya about 10% of the income. Dan bila kita dah simpan tu, nombor 2, of course prosesnya kita advise, nasihatkan supaya melabur. Pasal apa melabur? Untuk kembangkan duit tu. Kalau kita simpan aja, duit ni sebenarnya dia akan berkurangan. Kenapa dia akan berkurangan? Pasal tak lain tak bukan inflasi lah. Inflasi satu contoh yang direct, straightforward. Example, kalau jangan cakap kita simpan kat rumah, tuan-tuan puan-puan, kalau kita simpan kat bank pun, letak kita simpan kat bank, saving bank. Bank cuma kasih mungkin 0.25%. Tapi inflasi, kalau inflasi 2%, maknanya duit kita berkurangan dalam 1.75%. Jadi dinasihatkan supaya kita melabur atau invest supaya simpanan kita, duit kita jadi ini. Tak kira lah melabur apa. Kita boleh melabur dalam unit trust, dalam real estate, hartanah, property, equity, fixed deposit, emas, dan macam-macam lagi. Dan important, at least kita tahulah ilmu sebelum kita melabur. Dan yang ketiga adalah, tak lain tak bukan, tadi saya tahu itu business. Bagaimana kita boleh mencipta bisnes. Mencipta bisnes, ataupun kalau tak boleh cipta bisnes, kita boleh, apa yang kita boleh buat, get involved dengan bisnes. Tuan-tuan puan-puan, itulah topik kita hari ini. Ada kena-mengena lah pasal bagaimana menjadi dealer
public goal dengan membuat bisnes. Pasal public goal ada platform ni. Dah lah kita simpan emas, baik ada simpan jangka panjang sebagai pelaburan, lepas tu boleh buat bisnes pula. Itulah sebaik-baik. Ya, Okey. betul. KJ silakan. Jadi apa yang kita sarankan bagi mereka yang dah jadi dealer, mindset kalau nak dapat lebih lah, mindset kita kena jadi mindset bisnes. Okay. Sebab satu yang kita kena faham, bisnes emas ni adalah bisnes yang bertahan lama dan dia evergreen. Kalau kita tengok daripada zaman datuk kita, bisnes emas tu dah ada. Zaman kita pun ada juga bisnes emas. InsyaAllah akan datang lagi. Mungkin zaman anak dan cucu, bisnes emas akan tetap terus. Dia adalah bisnes yang bertahan lama lah, evergreen. Yang satu lagi, bisnes emas ni dia tak ada trend. Kalau kita tengok ada setengah-setengah bisnes ni dia ikut trend. Mungkin kalau dengan pakaian ke baju dia ikut trend. Jadi bila trend tu dah hilang, orang dah tak beli. Tapi dalam emas, walaupun emas tu disimpan lama, dia tetap bernilai. Dan kalau kita simpan emas ni dalam jangka masa panjang, yang kedua ni, memang harga emas kita tahu mungkin lama makin meningkat lah. Kalau kita tengok harga 10 tahun lepas, harga 20 tahun lepas, bandingkan dengan harga sekarang, memang sangat berbeza, sangat jauh. Dan lagi satu, bisnes emas ni adalah bisnes yang kurang berisiko berbanding dengan bisnes-bisnes lain. Jarang kita lihat kedai emas tu dia tutup. Malahan selalunya kedai emas ni akan berkembang. So apakah potensi keuntungan bila kita buat bisnes emas? So sebenarnya kita harus rebut sambil kita menyimpan, sambil kita melabur, kita pun sepatutnya jadi emas ni sebagai bisnes kita. Dia punya keuntungannya tu lebih besar keuntungan dia. Okey, saya nak bagi satu contoh. Kalau kita tengok di sini, keuntungan emas ni dalam setahun dia boleh naik antara 12 hingga 25%. Harga emas ni boleh naik 12 hingga 25%. Macam yang seminar yang bulan lepas, kita tengok, kita tunjukkan dalam masa 6 bulan, harga emas dah naik 25%. Betul? Masih ingat Cik Yari? Betul. Jadi, so itu kalau kita beli waktu tinggi rendah dan kita nampak bila harga naik, kita boleh untung 20%. Apa akan terjadi bila harga emas turun? Maknanya kalau kita dalam segi beli untuk melabur atau simpanan, kita akan rasa rugi bila harga emas turun. Tetapi kita kena faham selagi emas tu di dalam tangan kita dan kita tak jual, kita belum dikira rugi lagi. Kecuali kita jual. Itulah kita rugi. Tapi kalau kita nak bisnes, nak jadikan public goal ni sebagai satu bisnes, of course bisnes ni kita kena ada customer. Okay. Tadi pada peringkat awal saya ada ceritakan tentang customer. So bila customer beli, kita akan dapat 1%. Betul? Selalunya bila harga turun, orang akan ramai beli. Betul? So dan kita percaya customer kita pun akan beli. So bila customer kita beli, katakanlah kita dapat jualan 100,000. Kalau kita sebagai dealer, kita dah dapat keuntungan ataupun pulangan ataupun insentif. Harga emas naik, memang kita dah untung sebab kita pelabur. Kita beli harga rendah, kita dapat harga tinggi. Okay. Dan bila harga turun pun, sebagai bisnes, kita ada network, kita ada customer. Bila customer beli, pun kita untung juga. Itu yang ramai tak nampak. Bila jadikan ini sebagai bisnes, harga naik untung, harga turun pun kita untung juga. Saya tambah sikit yang tadi, beli emas dulu, sekarang dan masa depan orang tetap akan jual beli emas. So cuma bezanya saya nak tambah sikit,
bezanya dulu dengan sekarang adalah sekarang lebih kepada online. Jadi sebenarnya ada baiknya lah, lebih mudah. Kita tak perlu nak semuanya semua dekat rumah dengan komputer pun kita boleh beli, boleh monitor dan untuk pengetahuan, saya rasa business public goal waktu apa ni COVID-19 ni, saya rasa dia bukan aja ni makin ini makin ramai orang beli, makin meningkat. Ni semua ni kalau tuan-tuan puan-puan, saya rasa kalau dekat sini boleh beli barang biasa atau pernah beli barang menggunakan Shopee atau Lazada, saya rasa tak ada masalah lah. Sama. Tu je. Dan apa tadi Haji cakap pasal ni harga turun naik, memang betul lah. Memang betul. Saya nak cuma tambah satu, kita perlu ingat bahawa kalau kita sebagai penyimpan, fokusnya adalah simpan, tambahkan gram emas, tu aja. So macam gini harga rendah, baiklah untuk tambah gram. Pendapatan pasif ni memang kita boleh dapatlah, dan kita dah terangkan 2 minggu lepas jana passive income bersama Public Gold. So jadi sumber pendapatan pasif ni sebenarnya setiap kali kita recommend ataupun memperkenalkan customer baru, bila mereka beli, itulah kita dapat income ataupun insentif. Dan setiap kali customer tu beli, dekat situlah kita dapat lagi insentif. Tak kira berapa harga yang mereka beli. Dan bila kita ada passive income ni, sebenarnya passive income ni macam dapat duit pencen lah. Dapat pencen. Okay. Dan satu lagi bisnes, bila kita buat bisnes ni sebenarnya dalam Public Gold ni, dia boleh diwarisi dan pendapatan kita tak hilang. Itu yang kita kena faham. Kita telah membantu menyelamatkan duit orang ramai. Orang-orang yang join dengan Public Gold, kita boleh tengoklah rata-rata mereka rasa gembira especially bila harga gold ni mula naik. Bayangkanlah, saya buat Public Gold daripada tahun 2016. Masa itu saya selalu ceritakan tentang emas. Saya rasa orang-orang yang dah simpan emas tu tentu rasa gembira sebab dapat tengok aset mereka yang simpan tu makin bertambah. Okay. So pada masa yang sama pun kita mendidik tentang kepentingan menyimpan emas. So banyaklah kelebihannya bila kita dapat membantu orang. Kedai-kedai emas atau bank yang jual emas, boleh tak kita pergi sana, kita tanya, okay, can I represent you? I sell your, jadi dealer, I sell. Tidak, tak mungkin boleh. Saya rasa tak boleh lah. Kedai emas pun kita cakap, okay, boleh tak saya jualkan awak punya emas, nanti bayar commission. Saya rasa tak ada. Jadi itu satu kebaikan Public Gold lah, dia ada platform di mana kita boleh bila kita jadi dealer tu, kita jadi representative lah, authorized dealer. Boleh jual Public Goldnya barang. Tak kira lah barang kemas atau gold bar dinar. Dan apa lagi mungkin saya share sikit ni je pasal bila saya jumpa selalu prospek mana bila saya mula cerita pasal emas gold ni, tengah saya cerita ada selalunya diorang biasa yang soalan orang tanya, nanti kena simpan kena bayar zakat selalu cakap ni kita kena bayar zakat ni. Alhamdulillah, maknanya mereka tahulah yang bila simpan emas ni perlu bayar zakat. Jadi wajib bayar. Wajib. Jadi maknanya orang tahu, cuma mungkin nak kena beri penerangan inilah. Sebenarnya apa yang saya tahu bukan aja emas nak perlu bayar zakat, Haji Ya, betul. Simpanan kita, duit simpanan kita yang tak bergerak di situ selama setahun perlu juga. Cuma emas
Mas ni dia more to macam straightforward lah. Straightforward kena bayar zakat. Jadi baguslah tu yang kita visi kita beri ilmu kepada warga Singapura, lebih ramai simpan emas, lebih ramai sudah perlu bayar zakat. Alhamdulillah kita pun dapat membantu community kita dengan tidak secara langsung. Kita dapat bantu kita punya community dengan zakat dan juga berkah. Okey. So memang sebenarnya zakat tu bagus, dia mensucikan harta kita. Lagi satu, bila kita memberi zakat bermakna ekonomi kita ni lebih baik daripada orang yang tak dapat keluarkan zakat. Okay. Betul. Jadi kalau memang misi kita, kenapa saya letak setiap individu Singapura paling sedikit ada 100 kg dalam simpanan emas. Sebab zakat lah. Jadi kalau kita dah ada 100 kg, bermakna kita akan boleh keluarkan zakat setiap tahun kan. So macam saya insya-Allah lah, kalau dalam bulan Ramadan memang saya akan keluarkan zakat emas saya lah. Seronok pula. Tapi ya, orang yang tak simpan emas ni mungkin tak dapat rasakan tentang betapa bagusnya seronoknya keluarkan zakat. Dan berbanyak terima kasih lah kepada semua penonton kerana telah bersama kita selama 1 jam cakap. 1 jam bersama kita. Tapi alhamdulillah lah, memang kita nak share ilmu sambil kita nak, kalau boleh masyarakat kita ni kukuh lah, ekonominya kukuh lah. Jadi simpan emas ni sebenarnya boleh bermula dengan sedikit-sedikit lah. Tak perlu, kalau kecuali kita ada modal yang besar kan. Kalau modal yang kecil, kita boleh bermula sedikit-sedikit. Saya sebenarnya untuk orang muda sebenarnya mereka harus tahu tentang public gold ni, sebab peluang mereka sangat besar lah untuk orang muda. Ya, saya comparekan diri saya dengan orang muda lah maknanya. Boleh. Okay, saya sekali lagi lah ucapkan banyak terima kasih. Sehingga itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.